Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Akilah binti Sumarji selaku wartawan Saputra TV untuk majlis sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Hari ini warga SMK Tanjung Puteri Resort sama-sama berkumpul untuk meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sambutan ini diadakan untuk mengingati semula perjuangan Nabi Muhammad SAW. Melalui majlis ini juga kita bukan sekadar meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi juga memperkuat semangat ukhuwah dan nilai Islam dalam diri kita semua. Sambutan Maulidur Rasul juga memupuk rasa cinta dan taat kepada Nabi Muhammad SAW, menghayati akhlak dan perjuangan baginda serta mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Mari kita lihat perjalanan sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadrat ilahi. Kita bersyukur ya kerana Rasulullah kata jawablah alhamdulillah khair. Saya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berakhir sudah sambutan Maulidur Rasul SMK Tanjung Puteri Resort pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dan lebih mengenali Rasulullah. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Akilah, selaku wartawan Saputra TV. Saputra, inspirasi generasi hebat.